kadang-kadang kita sebagai anak ni kau jangan rasa diri kau rendah. Aku tak berjaya, aku tak macam berduit macam adik-beradik lain. Jangan. Walaupun kau tak berjaya, tapi kau duduk dengan mak bapak kau adalah orang yang paling terbaik. Sebab apa? Kudrat engkau itulah yang tak boleh ternilai daripada duit. Aku mungkin ada duit. Aku cakap kat adik-beradik aku, Dek, aku mungkin ada duit, tapi aku tak ada kudrat nak jaga mak ayah. Engkau punya kudrat ni lagi power daripada duit aku. So kepada adik-beradik yang duduk dengan mak ayah, tolong rasa benda tu adalah engkau lah paling power. Okey? Jangan kau rasa abang-abang kau, adik-adik kau ataupun siapa yang dalam hidup keluarga kau yang mungkin berjaya, ada duit, bukan dia lah yang paling power. Sebab kau lah cuci berak dia kalau dia dalam keadaan tak bermaya. Kau lah yang bawa papah dia sampailah. Kau lah yang semua kau. Yes. Duit aku tak ada makna. Faham? Tak ada makna. So aku cakap benda tu pada diri aku sendiri. Aku cakap kat adik-beradik aku, kau tahu tak siapa yang paling power? Bukan duit aku, engkau. Pasal apa? Kau duduk dengan abah mak. Kau yang duduk dengan mak. Sampai mak embus nafas terakhir pun engkau yang ni. Kau paling power. So jangan rasa rendah diri, jangan rasa ni. Kau lah paling power. Hargailah mak kita selagi masih ada. Kedua ibu bapa, orang tua. Maksudnya orang tua, kalau sebab ibu bapa, abang kita.